The Furious kali ni bukan lakonan Zul Arifin dan juga Sky Iskandar. Ia adalah lakonan Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian. Untuk The Furious kali ni, yang pertama, korang jangan keliru. The Furious Pertaruhan Maruah dan juga The Furious movie ni adalah movie yang diarahkan oleh pengarah Jepun, tapi dalam bahasa Hong Kong. Tapi korang jangan risau, dia banyak lebih kepada English punya skrip. So, kali ni punya cerita, waktu keluar, aku masa tengok tu, aku dah kepelitkan. Kenapa ada The Furious ada dua? Sampaikan The Furious yang lakonan Zul Arifin tu, pihak wayang terpaksa buat kurungan Malaysia untuk membezakan The Furious yang ini sebab tarikh pun dekat-dekat hampir keluar. Jadi, The Furious kali ni lakonan Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian. Kalau korang tengok, kalau ada Yayan Ruhian dalam tu, tak perlu tanyalah, kan? Kita tengok trailer pun dah tahu sebuah cerita aksi. Kalau tengok, aku tak tahu kalau korang perasan ke tak, dekat poster dia tulis dapat 100% rating dekat satu website tu. So orang kata action pack lah, action pack, non-stop action. So nak tahulah macam mana kan action dia tu. Dan bila aku pergi tengok, mula-mula lagi dah start action. Orang kata sepanjang scene dia punya action. Aku tak tahu rating untuk movie ni berapa, tapi dia tunjuk real. Dia tikam tu nampak betul. So pada yang tak selesa tengok darah apa semua tu, aku tak recommend lah untuk cerita ni. Tapi pada yang suka action pack dan tak kisah benda-benda yang ganas tu, movie ni untuk korang. So, kisah dia tentang anak dia, watak utama ni dia bisu, dia tak bercakap. Anak Weng Wei ni kena colek satu hari. Diorang ni ada konflik sikit. Sebab dia nak hantar anak dia balik ke China. Tapi dia nak ayah dia ikut balik. Tapi ayah dia ni macam tak mau. Macam nak stay lagi di situ. Aku masa tengok movie ni, aku expect cerita ni cerita Indonesia. Sebab nampak Yayan Ruhian je, okay, ini movie Indonesia ni. And then ada pula Joe Taslim. Aku dah expect lah. Sekali tengok, tak cakap Indonesia pun, kan? Bila amati betul-betul dia punya plot tempat tu, dia shooting tu, kalau tak silap aku, nampak macam dekat Filipina. Jadi kejadian tu di Filipina lah. So balik kepada storyline, diorang ni ada gaduh sikit dan anak dia keluar satu hari tu selepas dekat kedai salon, lepas gaduh dengan ayah dia. Dan ketika dia keluar tu lah, dia tersempak dengan seorang budak tu. Budak tu kata adik dia ke abang dia accident. So minta tolong perempuan tu. Sekali pergi, kena sekup dengan plastik sampah. Terus bawa naik lori. So ada seorang staff yang salon tu pergi cari. And then balik ke kedai, tak jumpa. Bagi tahu ayah dia. Ayah dia ni memang risaulah. Terus kejar. Waktu kejar tu pun dah start action. Yang itu aku boleh katakan power. Cuma kali ni, The Furious cerita ni,
action pack dia aku boleh katakan power. Cuma yang aku puji dia punya art choreographer tau. Cara dia orang berlawan tu. Boleh dikatakan tak sama dengan yang lain. Aku tak sure sebab aku banyak je tengok movie aksi yang lain. Cuma dia punya pergerakan tu aku boleh puji yang tu. Kan tak tahulah sebab pengarah pun kata silap aku dalam kalangan stuntman juga. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Sebab apa? Pengarah sendiri ada kekuatan, kelebihan untuk buat aksi sebegini. So bagi aku, kalau ikutkan cerita dia, isu human trafficking je pun. Kan, isu biasa. Kalau korang tengok movie Mat Salleh pun ada buat, kita yang Malaysia pun ada buat isu pemerdagangan manusia. Kita, orang kata mana-mana negara pun akan buat isu tu. Tapi yang ini dia jual kanak-kanak. Jual kanak-kanak. Jadi aku boleh katakan cerita ni strong dari segi dia punya aksi. Memang orang kata ganas lah. Nama pun The Furious kan. Memang ganas gila lah. Kan? Orang kata lebih ganas daripada tarung dengan The Furious yang Malaysia punya. Tapi The Furious Malaysia dia macam boxing. So more kepada itu. Tidak ada ni. Ini betul-betul orang kata organisasi yang skala besar punya. Sebab yang diorang ni memberdagangkan manusia orang bawah. Orang atas tu pun terlibat. Orang atas tu dia ketua lah. Dia terlibat juga. Tapi kalau korang tengok di hujung tu pun baru ada dia punya konflik orang atas tu. Tapi tak banyak. Aku boleh katakan tak banyak. Memandangkan yang tu tak banyak, jadi secara tak langsung, scene Yayan Ruhian dengan ada seorang pelakon, Joey Iwanaga. Dia pelakon Jepun. Dia watak jahat dalam ni satu geng dengan Yayan Ruhian. Kelemahan cerita ni adalah screen time Yayan Ruhian dengan Joey Iwanaga tu tak banyak. Kita faham dia nak perkenalkan nak banyak watak utama dengan Joe Taslim. Tapi watak jahat tu dia tak ada character development di mula-mula. Dia tunjuk sikit depan je. Lepas tu diorang berdua tu, Yayan dengan Joey tu, pertengahan baru muncul. And then ada tunjuk lah yang dia ni ketua lah sebenarnya. Dia sebenarnya ketua. Tapi dia ni walaupun dia ketua, dia ada business partner dia. Business partner ni pun ada dalam kalangan ayah mentua dia sekali. Itu ada tunjuk dekat tengah dengan hujung. Itu korang jangan risau, korang akan faham. Cumanya dia tak cerita detail. Itu kelemahan cerita ni. Action pack tak perlu petikaikan lah. Kalau dah director pun daripada orang stuntman, ada pula Yayan Ruhian, ada pula Joe Taslim. Memang complete package lah kan. And then pelakon yang Chinese ni, dia pun martial art juga. So memang orang kata pelakon ni semuanya dalam kategori yang sama. Orang kata masing-masing ada kelas yang tersendiri. Jadi untuk korang yang suka tengok, betul-betul suka gila dengan aksi, memang ganas-ganas punya, aku tengok pun berpusing kan. Dia punya, aku sebenarnya kagum dengan dia punya koreografer tu, dia punya aksi tu. Orang kata kalau korang tengok aksi filem kita ke ataupun filem yang lain, tak sama. Memang tak sama. Memang lain lah kalau korang tengok tu kan. Aku tak sure lah kalau korang dah tengok movie, mungkin dia punya pattern ni lebih kurang ke. Tapi untuk aku tengok first time dia buat
aksi macam ni. So bagi aku sangat-sangat puas hati. Pelakon pun tak payah cakap lah. Kan, macam aku cakap tadi, ada nampak dua nama tu pun aku dah tak payah ragu, pergi tengok je. Walaupun isu yang diketengahkan sebenarnya isu besar, tapi kebiasaan dibuat dalam kebanyakan movie mana-mana negara pun. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? 1 jam 55 minit tu sebenarnya cukup, kan? Sebab 1 jam 55 minit tu pun penuh dengan action, korang tengok pun letih. Aku tengok pun letih sebenarnya. Tapi walaupun tengok tu letih, dia cara dia lawan dengan yang jahat tu, aku boleh katakan puas hati lah. Puas hati sebenarnya. So, kekuatan movie ni memang terletak pada dia punya scene aksi lah, scene lawan tu. Itu yang paling-paling power. So, pada yang suka, aku sangat-sangat recommend The Furious movie untuk cerita ni. So, jangan berkomen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!